Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pensyarah dan yang lain. Sekarang anda akan melihat simulasi pengajaran kemahiran mengarang iaitu karangan esei terbuka. Saya juga ingin menerangkan bahawa tugasan ini merupakan tugasan berkumpulan yang menyumbang 30% kepada grade akhir. Kod kursus ini adalah ESEB 4343 dan tajuk kursus ini adalah pengajaran kemahiran mengarang. Dalam babak ini, anda akan melihat Cikgu Kartik memulakan sesi pembelajaran dengan memperkenalkan tajuk karangan. Cikgu kemudian bertanya soalan terbuka untuk menjana isi utama. Anda juga akan lihat bagaimana guru membimbing murid menghasilkan satu perenggan lengkap di papan putih dengan menulis isi, huraian, contoh dan kesan supaya murid dapat melihat aliran penulisan yang betul. Okey, selamat pagi kelas. Selamat pagi, Cikgu. Sihat dah semua ni? Sihat, Cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar cara membina karangan. Cikgu. Tajuknya adalah kepentingan penggunaan teknologi dalam Pembelajaran. Okey. Mengapa kamu rasa teknologi itu penting dalam pendidikan? Sebab menggunakan maklumat dapat maklumat. Okey, Syazah? Ia dapat meningkatkan minat murid untuk belajar. Okey. Jadi Fazina kata bagus. Itu teknologi untuk satu isilah, satu patut tadi kata apa? Isi apa? Menggunakan dapat maklumat. Menggunakan dapat maklumat. Okey, contohnya? Tak payah tengok buku. Kita just akses internet dan dapat maklumat. Tak payah nak pilih satu page. Bagus. Okey, Syazah, boleh bagi satu contoh berkaitan dengan isi yang Fazrina kata? Okey, tepat. Itu contoh yang relevan. Cikgu, Ya. saya ada soalan. Kesan dia apa, Cikgu? Dia ada banyak kesan positif. Okay, itu proses pembelajaran menjadi lebih interactive dan murid dapat memahami topik dengan lebih mendalam. Baik, Cikgu. Okay, baiklah, cikgu tulis di papan putih supaya kamu nampak aliran pembinaan perenggan. Boleh? Boleh, Cikgu. Yang pertama, kamu kena tulis apa? Isi. Seterusnya, Huraian. kalau bagi huraian, kena bagi apa? Contoh. Okey, kalau bagi contoh, mesti ada apa? Kesan. Dan terakhir ada apa? Ayat penegas. Okey, bagus. Dalam babak ini, setiap murid akan menerima satu lembaran peta minda dan pelajar dikehendaki berfikir dan menulis satu idea utama serta mengembangkannya mengikut 5 komponen penulisan. Seterusnya, guru akan memantau, membimbing serta membetulkan kesalahan ejaan dan tata bahasa secara terus kepada murid sebagai latihan penulisan yang berpandu. Sekarang, cikgu akan memberikan lembaran peta minda. So, apa semua huraikan satu isi dengan contoh dengan ayat semua. Boleh. Dalam peta minda. Boleh, Boleh. Cikgu. Tapi jangan ikut isi yang sama. Baik, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Cikgu beri masa 10 minit. Okey, Okey, Cikgu. boleh mula sekarang.
subjek dengan predikat. Okey, boleh tambah dengan predikat lebih jelas. Boleh? Boleh cikgu. Saya nak pakai. Okey. Fajrina, cuba tengok nak ejaan. Sila betulkan. Ini asalah cikgu. Ya. Syazal, isi kamu tepat, tapi tambah orang yang lebih panjang. Boleh. Dalam babak ini, anda akan melihat murid bekerja dalam kumpulan dan akan menerima satu kad panduan yang mengandungi penanda wacana yang boleh digunakan supaya hasil penulisan mereka lebih lancar. Okey, siap semua? Siap cikgu. Okey, bagus. Sekarang kita pergi aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti berkumpulan. Boleh? Apa bersedia? Sedia cikgu. Cikgu akan menggerakkan satu kertas. Lepas tu, kamu semua membina satu karangan bersama-sama. Boleh? Boleh. Nanti Fajrina, Wawa, Syaza membuka satu kumpulan sekarang. Okey, sekarang cikgu akan bagi kertas panduan, iaitu penanda wacana. Itu adalah isi utama. Penanda wacana yang menggunakan adalah selain itu, seterusnya, di samping itu dan sebagainya. Ada banyak. Untuk isi utama ada, lepas tu penanda uraian isi karangan ada, lepas tu memberi contoh dalam karangan, lepas tu kata penegas dengan kesan. Kamu semua boleh guna ini untuk membina karangan. Sebelum mengisi itu kita mulai lah. Kita mengisi. Ya, boleh. Okey, masa mulai sekarang. Kecil korang, saya dah buat pengenalan. Oh, terus siapa nak buat isi pertama? Kalau buatlah isi pertama. Boleh saya buat yang kedua. Boleh. Okay. Yang tu saya bagi yang ni lah. Tak tahu dan saya. Okay, baik. Buat isi Nanti kak lepas awak habis bagi kat saya pula. Okey, boleh. Mari kita tengok dia buat isi. Fajrina, okey, itu betul, tapi ada subjek. Kita tambah subjek. Lagi ayat tu nampak. Dalam babak terakhir ini, anda akan melihat murid membentangkan hasil karangan kumpulan mereka. Cikgu akan memberikan maklum balas serta ulasan terhadap struktur ayat, kesesuaian isi dan penggunaan tata bahasa. Siap dah semua? Siap. Okey, sekarang cikgu nak kamu semua bentang. Kan kamu tulis dalam kertas. Boleh? Boleh, cikgu. Siap keluarkan. Baca semua kat cikgu. Saya nak setiap dari kumpulan seorang baca isi, jadi seorang baca uraian, jadi seorang baca contoh. Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Saya nak semua bentang. Boleh, cikgu. Boleh? Boleh.
cikgu, saya nak baca isi yang saya letak. Baca tajuk dulu. Baca tajuk dulu. Tajuk dia kepentingan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, cikgu. Okey. Okey, isi utama meningkatkan minat murid dalam pembelajaran. Okey, isi utama. Uraiannya komputer dan aplikasi interaktif membantu murid memahami pelajaran dengan lebih menarik. Contohnya cikgu seperti guru menggunakan Google Classroom dan Kahoot menjalankan kuis dalam talian yang mampu menarik minat murid. Kesan dia apa? Kesan dia murid dan murid lebih fokus, cepat memahami isi pelajaran dan tidak mudah merasa bosan. Memang murid kan dia tak boleh nak fokus kalau dia buat kuis kan ada macam-macam murid dah nak fokus. Okey. Zaza, apa lagi ayat penjelas? Ringkas dia, kepentingan penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini akan dapat meningkatkan minat murid dalam pembelajaran. Okey, bagus. Tanya apa jawapan yang baik. Baik kelas. Hari ini kita belajar apa? Karangan. Okey, yang tajuk. Kepentingan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Okey, dalam karangan ada apa-apa? Ada isi, uraian, contoh, kesan, ayat penegas. Okey, tanya apa faham tak hari ini kita belajar apa? Cikgu. Jadi kita belajar cara menggunakan apa pun. Okey, nanti balik rumah apa buat pengulang gaji. Buat karangan mengikut apa? Pembelajaran ini. Ya. Itu saja hari ini. Kita jumpa kelasnya seterusnya. Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih, cikgu.